Episod 3, Runtuhnya Embun Syaitan. Pecahnya tembelang sihir dan kejatuhan Empayar Wan Putih. Satu dekad berlalu sejak hari pernikahan Aryan pada tahun 2006. Garis masa kini berada pada tahun 2016. Di sinilah, rantaian sihir yang mengikat keluarga matriarki Rembau itu mula retak menanti belah. Sesuatu yang misteri telah berlaku di sempadan, dukun yang menjadi tempat amalan berkala Wan Putih telah meninggal dunia. Sejak itu, empayar kekayaan Wan Putih yang terbina kukuh dari generasi ke generasi tiba-tiba jatuh menyembah bumi dalam tempoh yang singkat. Satu demi satu aset miliknya terbakar, pelaburan sahamnya mengalami kerugian menjunam, dan tanah-tanah ladang miliknya disita pihak bank akibat penyelungan yang dibongkar secara misteri. Hilang kekayaan, maka hilanglah juga kekuasaan. Wan Putih yang kini sudah terlalu berumur tidak dapat menerima hakikat kejatuhannya. Dia diserang penyakit misteri dan terlantar sakit sehingga kini. Topeng Zila dan kesedaran Aryan. Sepanjang 10 tahun itu, Aryan telah dikurniakan 4 orang anak bersama Zila. Namun, sejak awal rumah tangga mereka tidak pernah aman, sebaliknya dipenuhi dengan pertengkaran harian yang melelahkan jiwa. Apabila empayar kekayaan Wan Putih runtuh, kabus hitam dalam minda Aryan mula pudar sedikit demi sedikit. Aryan mula menyedari keanehan dalam hidupnya, mengapa dia tidak mempunyai hak ke atas titik peluhnya sendiri, dan mengapa hatinya berasa sangat kosong setiap kali memandang wajah isterinya. Rupanya, Zila bukan sahaja mewarisi harta benda dan cita-cita kuku besi Wan Putih, tetapi dia juga mewarisi amalan sihir tersebut. Menyedari Aryan mula menunjukkan tanda-tanda memberontak dan enggan mendengar katanya, Zila mula berasa cemas kerana kehilangan kuasa veto yang dipegangnya dari awal perkahwinan. Zila cuba menyambung ritual membakar pakaian Aryan secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam demi mengekalkan status Aryan sebagai pak turut. Namun, kerana ketiadaan dukun asal, sihir Zila menjadi tidak stabil dan mula memakan dirinya sendiri, menyebabkan wajahnya kelihatan garang dan emosinya tidak menentu. Bantuan Ustaz Syakir dan pembebasan jiwa Aryan. Melihat keadaan Aryan yang sering sakit kepala, sering termenung di tempat kerja bagaikan orang mamai, dan berat badan yang susut drastik, seorang rakan sekerjanya yang baik hati di tapak projek kejuruteraan telah membawa Aryan berjumpa secara rahsia dengan Ustaz Syakir, seorang pengamal perubatan Islam yang arif. Di dalam bilik rawatan yang tenang, Ustaz Syakir memulakan alunan ruqyah syariah. Babak ini menjadi sangat dramatik. Aryan mula menggigil hebat, dadanya berombak, dan dia muntah hitam di atas lantai, mengeluarkan sisa abu sihir pembenci dan minyak pengasih yang meracuni badannya selama 10 tahun. Ustaz Syakir membantu Aryan menguatkan rohaninya dengan mengajar zikir-zikir pendinding diri, membimbingnya untuk mengambil wuduk setiap kali amarah sihir itu datang, dan melatih Aryan untuk melawan bisikan hitam dalam mindanya melalui kekuatan solat malam. Jiwa kamu dah lama dirantai, Aryan, kata Ustaz Syakir sambil menepuk lembut bahu Aryan. Tuhan dah hancurkan punca sihir itu. Sekarang, kamu kena kuat demi anak-anak yang tidak berdosa dan demi kebebasan diri kamu sendiri. Luluhnya hati dan jejak yang hilang. Selepas tersedar sepenuhnya daripada pengaruh sihir pada tahun 2016 itu, perkara pertama yang meredah fikiran Aryan dengan impak yang sangat kuat ialah Sarah Elizabeth. Segala memori tentang kebaikan Sarah, detik syahadah mereka, dan janji pernikahan 31 Ogos kembali menerpa ke dalam ingatannya dengan jelas. Aryan menangis meraung di atas tikar sejadah, menyedari kezaliman keturunan keluarganya yang telah dilakukan kepada wanita itu. Tanpa membuang masa, Aryan bergegas ke Kuala Lumpur, mencari pangsapuri lama Sarah dan melawat pejabat firma antarabangsa tempat Sarah bekerja dahulu. Namun, segalanya sudah terlambat. Dia telah kehilangan jejak Sarah sejak 10 tahun yang lalu. Pihak firma memaklumkan bahawa Sarah telah meletak jawatan serta-merta pada September 2006 dan pulang terus ke London tanpa meninggalkan sebarang alamat baharu atau nombor telefon untuk dihubungi. Hati Aryan luluh sepenuhnya. Dia pulang ke rumah dengan jiwa yang remuk, menyedari bahawa kesilapan masa lalu keluarganya telah memadamkan wanita itu terus daripada hidupnya.
Rumah Tanpa Jiwa dan Benteng Zikir. Sekembalinya Aryan ke rumah selepas rawatan bersama Ustaz Syakir, suasana di dalam rumah teres mewah itu menjadi semakin dingin dan membahang. Hubungan rumah tangga antara Aryan dan Zila kini berada di ambang keretakan yang parah. Aryan yang sudah pulih kesedaran tidak lagi mampu memandang Zila sebagai seorang isteri, melainkan sebagai jelmaan sangka yang mengurung hidupnya selama sedekat. Demi mengelakkan pertengkaran harian yang melelahkan, Aryan mengambil keputusan untuk menumpukan 100% masanya pada kerjaya kejuruteraannya. Dia sering memberikan alasan tuntutan kerja di tapak projek, pulang lewat malam, atau keluar sebelum subuh semata-mata agar kurang berada di rumah. Namun, apabila dia menapakkan kaki di rumah, tumpuannya beralih sepenuhnya kepada 4 orang anaknya yang kian membesar. Dia hanya akan meluangkan masa berkualiti dengan anak-anaknya di luar rumah sebagai zon selamat daripada gangguan Zila. Melihat Aryan yang semakin menjauh dan kalis daripada kata-katanya, Zila menjadi semakin gila isim. Kehilangan kuasa mutlak matriarki membuatkan dia tidak berputus asa. Disebabkan dukun asal, Mak Embun, telah meninggal dunia secara tragis, Zila mula merayau mencari bantuan daripada sisa-sisa ahli keluarga sebelah Wan Putih yang masih mengamalkan ilmu hitam di ceruk kampung. Pelbagai cara kotor digunakan di belakang Aryan. Air jampi pembenci dititiskan ke dalam kolam mandi, abu mayat ditabur di bawah karpet kereta Aryan, malah tangkal pengasih diselitkan di dalam dompetnya. Namun, dengan izin Allah, tiada satu pun cubaan kotor itu yang berjaya menembusinya. Aryan sudah pulih sepenuhnya. Setiap kali sebelum melangkah keluar rumah atau memandu, Aryan tidak pernah lari daripada mempraktikkan amalan pelindung yang diajar Ustaz Syakir, membaca ayat kursi, surah Al-Muawwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, serta sentiasa mengekalkan wuduknya. Setiap kali Zila menghidangkan air atau makanan yang mencurigakan, Aryan akan membaca bismillah penuh dan doa pengundur sihir, menyebabkan cawan atau mangkuk yang dipegang Zila seringkali retak atau tumpah secara tiba-tiba, membuatkan Zila mendengus ketakutan. Tugasan di Kota London. Melihat prestasi kerja Aryan yang melonjak naik dan fokusnya yang luar biasa di pejabat, pihak pengurusan tertinggi firma kejuruteraannya di Kuala Lumpur telah memberikan satu peluang keemasan. Aryan ditugaskan untuk mengetuai satu projek usaha sama besar bagi mengkaji sistem struktur bangunan bawah tanah di London, United Kingdom selama sebulan penuh. Bagi Aryan yang kini berusia 35 tahun, ini bukan sekadar tugasan korporat, tetapi merupakan satu takdir yang telah membuka pintu peluang yang amat besar. Sebaik sahaja pesawat mendarat di lapangan terbang Heathrow, London, Aryan merasakan satu perasaan yang sangat asing, semangat hidupnya yang telah mati selama 10 tahun kini seolah-olah bernafas semula. Udara dingin kota London mengingatkan dia kepada kenangan bersama Sarah 10 tahun yang lalu. Sepanjang sebulan berada di London, selepas selesai waktu bekerja di tapak projek dari pagi hingga petang, Aryan tidak menggunakan masanya untuk berehat. Sebaliknya, dia menggunakan setiap sisa waktu malam dan cuti hujung minggunya untuk merayau di kota metropolitan itu demi menjejaki Sarah Elizabeth. Takdir Tuhan itu maha adil. Pada suatu petang hujung minggu yang redup di tengah-tengah kesibukan kota London, ketika Aryan sedang berjalan di sebuah pusat membeli belah terkemuka, langkah kakinya tiba-tiba mati. Jantungnya berdegup kencang bagai nak rak. Di celah-celah limpahan manusia, dia terpandang seulas rambut perang beralun dan susuk tubuh yang sangat dikenalinya. Itu Sarah. Wajahnya kelihatan matang pada usia 33 tahun, berpakaian kot labuh yang anggun tanpa berhijab. Namun, kegembiraan Aryan tidak kekal lama. Serta-merta, dadanya diselubungi rasa gelisah yang amat sangat. Di sebelah Sarah, terdapat seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 4 atau 5 tahun, bermata biru dan berambut perang, sedang memimpin erat tangan Sarah sambil melompat riang. Mungkin, itu anaknya, bisik hati kecil Aryan. Tangkai jantung Aryan luluh buat kali kedua. Fikirannya terus membuat kesimpulan sendiri bahawa Sarah sudah pun melupakan tragedi 2006, membina hidup baharu, dan berkahwin dengan lelaki lain di kota London ini. Air mata jantan Aryan hampir menitik di tengah pusat membeli belah itu. Dia merasa dirinya sebagai seorang penjahat yang telah merosakkan masa silam Sarah,
manakala Sarah kini sudah bahagia dengan keluarga sendiri. Meskipun hatinya retak seribu, ada satu tarikan gaib yang memaksa Aryan untuk tidak berpaling. Perlahan-lahan, dengan langkah yang berhati-hati, Aryan mengekori kelibat Sarah dan anak kecil Riang itu dari jauh. Dia melihat bagaimana Sarah melayan anak kecil itu dengan penuh kasih sayang, membeli ais krim dan ketawa bersama, tawa yang sama yang pernah menjadi penawar duka Aryan satu ketika dahulu. Aryan terus mengekori mereka menaiki tren bawah tanah sehinggalah mereka keluar di sebuah kawasan perumahan bata merah yang tenang. Di hadapan sebuah kediaman 2 tingkat yang elegan, Sarah mengeluarkan kunci dan melangkah masuk bersama anak kecil itu. Aryan berdiri terpaku di seberang jalan di bawah rintik hujan renyai yang mula turun. Fikirannya bercelaru. Dia tahu dia tidak sepatutnya mengganggu hak orang. Namun, selepas sedekat hidup di bawah belenggu sihir hitam dan penyesalan yang tidak berkesudahan, Aryan tahu dia memerlukan satu titik noktah. Dia perlu meminta maaf secara berdepan, tidak kira sama ada Sarah sudah berkeluarga atau tidak. Dengan sisa keberanian yang ada, Aryan melangkah menyeberangi jalan. Dia menapak masuk ke halaman rumah tersebut. Tangannya yang menggigil diangkat perlahan, lalu menekan loceng pintu. Dadanya berdebar-debar hebat, seolah-olah seluruh nafasnya terhenti di situ. Bersambung ke episod yang akan datang.